Hai semua, hari ini saya nak kongsikan beberapa resepi menarik asam pedas. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi sayur kampung iaitu selur keladi. Masak asam rebus. Pertama sekali di sini saya ada bahan utama kita yang telah siap disiang, dan untuk bahan-bahan di sini saya ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih dan juga belacan. Lalu saya juga ada cili kering yang telah direndam air panas. Untuk kuantiti bahan sesuaikan dengan jumlah masakan masing-masing lah. Sekarang saya nak kisar ke semua bahan-bahan berikut sehingga lumat. Jangan lupa masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Sebelum kita mulakan acara masak-memasak, saya nak cuci terlebih dahulu sayur selur keladi saya ni. Bagi yang nak tahu rasa selur keladi ni macam mana, rasanya lebih kurang sama dengan batang keladi, tapi tekstur dia lebih halus. Sekarang saya nak ambil daun kesum sedikit terlebih dahulu. Lalu sekarang mari kita mulakan acara masak-memasak. Tuangkan air lalu masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Jadi kita tak ada tumis-menumis ataupun menggunakan minyak sama sekali. Dan sambil tu jangan lupa tambahkan garam dan juga penyedap rasa atau MSG ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip, dan juga sedikit gula ni saya gantikan dengan pemanis. Lalu sekarang bolehlah kita masukkan sayur selur keladi kita ni. Selur keladi ni susah nak dapat, nak kena pergi pasar tani ataupun kat kampung barulah saya boleh dapat. Kalau kat tempat saya ni susah nak dapatnya. Kalau batang keladi tu adalah juga, kalau yang sayur satu ni susah sedikit. Jadi saya tambahkan air sebab banyak sangat sayur saya ni, saya nak bagi dia tenggelam. Nah, jangan lupa juga untuk tambahkan kita punya daun kesum yang telah kita ambil tadi tu. Dan ni tinggal biarkan hingga ia mendidih kuat seperti ini. Nampak tak? Ni sedap sangat dimakan begitu saja ataupun dimakan dengan nasi. Simpelkan menu kita pada hari ini. Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa ada dekat rumah. Last sekali kita tinggal masukkan asam keping setelah selur keladi kita ni lembut. Dah macam tu je. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Jadi lepas ni kalau ada jumpa saya selur keladi ni dekat pasar ke, jangan lupa untuk beli dan cubanya masak sendiri dekat rumah dan menilai sendiri sama ada kena atau tidak dengan teka anda. Mari kita beralih ke resepi kedua. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Mereka merupakan bahan yang saya gunakan. Di sini saya ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu di sini saya juga menggunakan sedikit sahaja halia. Lalu saya menggunakan cili kering. Jadi cili kering ni bergantunglah pada selera masing-masing, nak banyak nak sikit. Macam saya guna 13 batang saja untuk hari ini. Dan ini adalah bahan utama kita iaitu ikan kembung ataupun pelaling. Tapi saya tak guna semua sebab isi rumah saya sikit, jadi saya masak 3 ekor je. Selebihnya saya nak goreng. Kesemua bahan-bahan tadi kecuali ikan kita nak kisar sehingga lumat. Sambil tu jangan lupa tambahkan air bagi memudahkan kita mengisar. Baiklah, aktiviti kisar mengisar telah selesai. Sekarang saya nak lanjutkan bahan tambahan. Di sini saya ada bende. Saya nak buanglah bahagian dia punya tangkai. Dan nak tahu bende tu mudah atau tidak, anda boleh patahkan bahagian ujungnya. Kalau misalnya bahagian ujungnya mudah dipatah, maknanya bende tu masih muda dan sesuai untuk dibuat masak. Tapi kalau anda kat pasar raya ke ataupun kat pasar tani ke, jangan buat macam tu, kesian peniaga. Agak-agak je lah, kita tengok daripada luar je kita dah tahu dia muda atau tua. Tapi kalau misalnya dah beli, dah bawa balik rumah, nak tahu tua tak tua, boleh patahkan. Dan langkah yang selanjutnya, di sini saya juga ada tomato, dan tomato ni saya potong 4 sahaja. Kemudian kita letakkanlah dalam satu bekas bagi memudahkan aktiviti masak-memasak kita. Langkah yang selanjutnya, mari kita tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah masukkan ke semua bahan ataupun rencah yang telah kita kisar tadi tu. Kemudian macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau, dan masakan kita ni pecah minyak. Sambil tu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera. Kemudian kita gaul rata bagi sebati.
Oh ya, saya juga tambahkan penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu kita gaul rata. Jadi menu kita pada hari ini adalah asam pedas. Dan untuk asam pedas saya jarang sekali letak gula. Saya letak penyedap dan juga garam je. Kalau misalnya dah pecah minyak dan mendidih kuat, bolehlah tambahkan air sesuai selera. Oleh kerana ikan saya sikit, jadi saya tak letak air banyak lah. Jika misalnya dah mendidih kuat, bolehlah masukkan kita punya ikan. Ni kita tinggal tunggu ikan kita masak. Kemudian bolehlah nanti kita masukkan kita punya bendir dan tomato. Oh ya, jangan lupa untuk tambahkan asam keping ataupun asam jawa. Dan saya masak asam pedas lebih suka guna asam keping. Pastikan anda masukkan asam keping tu setelah ikan kita masak lah. Kenapa tak tahu, macam tu lah mak saya ajar. Jadi selagi ikan tak masak, jangan letak asam keping dulu. Lepas tu last sekali bolehlah kita masukkan tomato dan juga bendir. Bila dah masukkan tomato dan bendir, tak perlu tunggu lama lah. Cukup nampak dia melayu, dah bolehlah matikan api. Sebab kalau dia overcook dah tak sedap. Bagaimana menurut anda dengan resepi pada hari ini? Ini dia asam pedas ikan pelaling. Kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa subscribe for more video, sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik. Mari kita ke resepi ketiga. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi ayam masak asam pedas. Hari pertama sekali saya nak pergi ambil daun kesum. Daun kesum ni saya tanam dekat tepi rumah, bukan saya tanam, jiran yang tolong tanamkan. Alhamdulillah baik jiran saya. Subur sampai hari ini. Saya ambil lebih kurang segini dah, 5-6 helai saja. Lalu kita cuci bersih selama beberapa kali. Dan untuk bahan-bahan asam pedas hari ini saya guna cukup simple. Saya ada 1 biji bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Saya juga menggunakan 1 batang serai. Untuk serai ni nanti saya ketuk-ketuk je. Dan juga saya ada belacan dan asam keping. Kalau tak nak guna asam keping, nak guna asam jawa, silakan. Lalu saya ada cili kering yang saya dah rendam guna air panas. Dan juga ni bahan utama kita iaitu daging ayam. Ni saya cuci terlebih dahulu. Ni saya bumbukan dia menggunakan tepung bagi hilang hanyir. Saya salutkan ataupun saya perap dia guna tepung gandum. Tu bagi hilang hanyir ayam lah. Mungkin anda ada tips lain, silakan. Lalu bahan-bahan tersebut saya nak kisar sehingga lumat. Ni saya guna pengisar saja. Kalau tak nak guna pengisar, nak guna alusung batu, silakan, ikut selera masing-masing. Next, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kalau minyak dah panas, boleh turunkan serai lalu bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Lalu di sini saya akan tumis sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan kita punya bahan tumisan ni pecah minyak. Tu saya masukkan sedikit dulu daun kesum, nanti saya akan tambah lagi. Lalu saya tuangkan air. Ni saya guna air lebihan daripada pengisar tadi tu. Saya tahu dah habis lah, tak nak bagi membazir bahan-bahan yang tersisa. Kemudian bolehlah masukkan daging ayam. Jadi asam pedas hari ini saya buat asam pedas kosong saja, yang simple. Kalau misalnya anda nak tambah tomato ke, bunga kantan ke, ataupun bendir ke, silakan. Tak jadi masalah sama sekali. Ni kemudian saya tambah lagi air sebab tadi tu kurang sangat dan terlalu pekat. Saya suka kalau asam pedas dia pekat-pekat macam ni. Lalu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera, gula sedikit dan juga penyedap rasa bagi yang guna. Biasanya saya tak letak gula, tapi oleh kerana cili saya ni banyak sangat dan terlalu pekat, jadi saya letak gula bagi matikan dia punya pedas tu. Ni kita biarkan sehingga mendidih macam ni. Kemudian bolehlah masukkan asam keping. Jadi nanti kalau anda nak masak asam pedas tak nak letak gula pun tak apa. Sebab biasa pun saya tak letak gula, baru ni dah saya letak sebab pekat sangat. Takut pedas sangat pula. Ni kita biarkan seketika. Last sekali bolehlah masukkan kita punya daun kesum sekali lagi. Macam gitu je, simple sangat kan menu kita pada hari ni, asam pedas ayam. Kalau anda nak tambah tomato ke bendir ke, lagi sedap. Kebetulan tak ada, jadi apa yang ada je lah. Jadi saya ucapkan selamat mencuba. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Bye bye.